Amin ya rabbal alamin. Okey, tarik nafas. Dari bawah kan? Okey, dah boleh start? Good. Okey, hari ni ada apa? Hari ni hari Rabu. Rabiul Awal. Hari Isnin. Berapa bulan? 18. 10. Hari ni 10. 10 ke 9? 10. Okey, apa yang awak nampak dekat depan ni? Hebat. Nanti Itu masuk. akan berkita. Baca. Apa isap rokok? Baca. Ada lagi Baca. baca. Bili. Bili. Lepak, ponteng. Okey. Apa yang awak tahu? Faham kalau gambar-gambar yang saya bagi ni? Oh ya, pasal apa? Keburukan kan? Keburukan. Akibat lagi? Ha? Tiga laku. Tiga laku yang? Tiga. Baik ke buruk? Buruk. Okey, tengok ni. Bahana seks bebas. Umur baru 17 tahun. Siap? Pregnant. Lepas tu ada anak luar? Awak rasa sebab apa punca dia jadi macam ni? Pergaulan bebas. Pandai. Oh, pandai. Sebab dia tak jaga maruah diri dia. So, hari ni kita nak belajar tentang pasal apa? Maruah diri, cermin, Bagi. Ha, bila sebut pasal maruah diri, apa yang awak terfikir? Jaga aurat lagi? Jaga penampilan. Jaga penampilan Jaga macam mana? orang baik. Menjaga imej diri. Jaga imej diri. Lagi penampilan macam mana? Pakai letak tutup. Lagi? Pakai Pakai hijab. Pakai baju tersukai. Okay, awak rasa awak jaga tak maruah diri awak? Jaga. Betul? Yakin? Okey, kita tengok maksud dia. Okey, maksud maruah diri. Sazana. Okey, baca. Awak kata ni? Baca. Dari segi bahasa, keelokan pribadi. Dari segi istilah, usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri keluarga dan masyarakat. Okey, dari segi bahasa, keelokan peribadi maksudnya? Elok dari segi sopan. Keelokan peribadi maksudnya perangai dia baik. Perangai dia cantik, perangai dia elok, perangai dia sopan. Lagi apa? Jaga adab. Sekarang apa yang penting? Adab. Baru ilmu. Kalau kita jaga adab, macam mana ilmu nak masuk? Betul tak? Betul? Okey, dengar dari segi istilah. Usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah dan perkara indah yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Maksudnya apa? Awak berusaha untuk awak jaga diri daripada awak buat perkara yang buruk ke baik? Perkara buruk. Contohnya apa? Tak sopan macam mana? Cakap kasar. Saya rasa budak sekarang cakap apa? Perkara yang tak baik, betul. Contohnya pergi potong hair. BBI. Okey, sudah benar. Maksudnya awak jaga diri awak daripada awak buat perkara yang tak baik, daripada awak sebut perkara yang tak elok, awak buat perkara yang orang tak suka tengok, dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Bila awak buat perkara yang tak baik, apa jadi? Diri awak malu. Keluarga awak pun sekali malu. Lagi? Masyarakat pun sama. Masyarakat tu macam mana? Dari segi macam mana? Ha? Makcik? Benci. Okey, orang kampung. Okey, contoh kalau dekat keraton, kita panggil apa? Jiran-jiran kan? Jiran-jiran dekat kawasan rumah awak tu, kalau contoh jiran tu tengok awak menyepak malam-malam dekat depan rumah awak, dekat bawah lampu, berduaan lelaki dan perempuan, awak rasa jiran awak buat apa? Marah lagi? Dia berfikir buruk. Lagi apa? Apa yang terjadi dekat keluarga awak? Maruah diri salah. Malu lagi? Maruah diri cemar. Tercemar. Sebab apa? Nanti mesti dia cakap Apa tak ada. anak dia betul. Saya kan anak makcik ni tak reti nak jaga anak ke? Kenapa ada macam ni? Ha. Bila awak bercakap buruk pasal keluarga awak, malu ke tak?
naik motor lelaki perempuan lah. Ngepong. Sekolah. Orang ngepong. Ngepong, berbonceng berduaan. Lelaki suka tak kalau perempuan kat belakang naik? Ya. Saya rasa ada setengah lelaki akan jadi happy, ada setengah lelaki tak suka benda macam tu. Betul. Tapi kebanyakan. Kebanyakan budak remaja suka, betul? Banyak berduaan. Hebat, dia rasa dia lah paling agak baik sekali. Sebenarnya tak apa. Apa yang awak dapat? Dosa. Orang pun pandang awak ke? Suka je. Apa? Je? Okey, seterusnya kita tengok kepada kewajipan menjaga maruah diri. Okey, setiap individu ni wajib tak jaga maruah? Wajib macam mana tu? Dari segi perbuatan. Wajib menjaga diri dari segi perbuatan lagi. Dari segi pemakaian, dari segi tingkah laku supaya awak ni tak mencemarkan nama baik dan juga menghormatkan diri. Jadi wajiblah ke atas kita sebagai siapa? Sebagai Seorang manusia, umat Islam lagi dekat sekolah dekat dalam konteks sekolah. Murid sebagai murid. Kalau murid awak kena jaga maruah diri awak. Okey, seterusnya kita tengok. Umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang merosakkan. Unsur-unsur asing yang merosakkan contohnya macam mana? boleh pak. Apa? Saya nak tahu. Kita boleh tengok sekarang dia sama suka. Lepas tu dah terlanjur buat apa jadi? Gandung. Beranak. Lepas beranak anak tu dia tinggal kat mana? Dia buat tempat sampah. Awak sebaik tu juga. Menjatuhkan maruah awak kita tak. Dah lah dia dah buat zina, dah buat dosa. Dia buang pula baby tu. Dah buat dosa. Tak kurangkan dosa dia. Ya betul. Jadi wajib kat diri kita untuk jaga maruah diri. Kalau dekat sekolah awak nak jaga maruah diri awak macam mana? Beradab lagi? Menjaga tingkah laku. Menjaga tingkah laku macam mana? Sahabat? Nampak benda? Benda kasar? Lagi? Okey, biasa dalam kelas cikgu ajar dia main. Dia termenung. Bila cikgu cakap, tak masuk satu haba pun dalam kepala otak dia. Jadi wajib ke tak? Wajib sebagai umat Islam dan juga sebagai pelajar kita kena jaga maruah diri. Okey, cara menjaga maruah diri ada terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada 3 kategori, iaitu yang pertama dari segi pakaian. Yang kedua percakapan. Yang ketiga tingkah laku. Okey. Adam, dari segi pakaian macam mana? Dan jaga maruah diri. Lagi? Kemas dan bersih. Kemas dan bersih macam mana tu? Pakai suci. Berpakaian suci. Di mana kan? Bersih. Pakaian bersih. Okey, bila awak pakai baju bersih, suci, tak ada kotor, orang saja tak awak nak kawan dengan awak? Ada? Ramai ke sikit orang nak kawan dengan awak? Kalau pakai comot-comot tu? Tak ada. Orang kata awak apa? Motor. Selekeh. Mesti dia tak suka nak berkawan dengan awak. Okey, seterusnya. Apa? Tidak mengandungi lambang, gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Tidak mengandungi lambang. Lambang apa? Lambang sekolah. Lambang Lambang salib. Lambang salib boleh pakai ke? Abang ni boleh. Gelap. Lambang salib, lambang Kristian, lambang Yahudi
Sofi. Lambang-lambang apa saja yang tak digunakan dalam Islam? Dan gambar dan tulisan. Gambar pun sama. Tulisan macam mana? Tulisan India. Tulisan yang benda awak nak baca sampai menyesatkan awak keluar daripada agama Islam. Mantra-mantra tu awak jangan ikut. Kadang dia guna mantra yang betul dalam sekarang tu. Kalau awak buat tak nanti keluar daripada Islam. Okey, seterusnya tidak menyerupai pakaian agama lain. Pakaian agama lain, contohnya macam mana? Pakai baju putih. Ha? Putih? Halloween lagi? Christmas. Pakaian agama lain. Christmas. Okey lah, boleh. Bila kita tak crop top apa? Tahu. Tu, apa dia? Lelaki cantik. Tak tahu. Gambar. Okey, lagi apa? Menyerupai pakaian agama lain. Contohnya? Contohnya apa? Paderi. Paderi yang pakai macam tudung wanita pakai putih. Walaupun dia pakai tudung tapi macam bala tu. Tapi dia Kristian. Dia bukan Islam. Jangan awak ikut pakai macam tu pula. Orang pakai tudung yang jenis turban tu elok ke? Tak elok. So perempuan jangan pakai macam tu. Okey? Kalau lelaki? Pakai macam neraka. Kalau lelaki pakai tudung? Apa jadi? Tak boleh. Okey. Tak boleh. Tak boleh pakai pakaian yang menyerupai jantina lain. Lelaki pakai pakaian perempuan dia rasa macam nak cantik lah. Dia pun try dalam bilik dia pakai baju. Dia pakai baju mak dia. Baju kawan Elsa tu. Lediko. Baju Lediko tu. Lepas tu dia menanti. Sebab dia rasa cantik. Kita tak tahu dalam bilik. Kau idea kan? Kan? Okey, kalau perempuan pula pakai seluar pendek, boleh ke? Boleh. Pakai seluar pendek, pakai crop top, tak pakai tudung. Elok kan? Pakai skirt. Tak boleh pakai macam tu. Boleh. Pakai baju TV. Apa dia tahu ya? Okey, lagi dari segi pakaian apa lagi? Dari segi pakaian apa? Pakai baju. Tengok dekat kertas saya bagi. Dekat Apa pendek. lagi? Tengok dekat kertas baju ni. Pakai apa? Pakai yang Baju orang mata macam mana tu? pakai baju kotak ah. Pakai kita baju. Lepas tu orang lelaki lalu kalau tertengok rezeki yang pertama, kalau yang kedua tengok Alah, rezeki pertama dia tengok rezeki. itu dikira rezeki. Tapi kalau boleh elakkan pandangan. Janganlah saya tahu elakkan pandangan jalan dulu awak jalan. Tengok orang tua kata kita tolak. Sekali sudah lah. Tengok berapa kali. Okey lagi? Kerja. Tidak mencolok mata. Itu jelas. Kemas dan bersih. Okey, apa dari segi pakaian pula Mak? Tidak mencolok mata. Memakai pakaian yang lagi satu, memakai pakaian yang sesuai ikut majlis. Kalau majlis tu formal, majlis tu untuk majlis mengaji ke, awak janganlah pergi pakai pakaian seksi pula orang nak pergi ngaji. Kalau lelaki apa pakaiannya? Saya tahu kalau contoh ada majlis kenduri pakai pendek, pakai pendek, ada sumpah, pakai Tapi kali ni. Berantai. jangan buat takut, okey? Okey dah, kita tengok kepada segi percakapan. Okey Ana, satu dari segi percakapan. Dari segi percakapan apa? Tidak memberi janji. Sopan dan tidak keterlaluan. Dengan cakap baik-baik, dengan suara. Okey, jangan nak over Kalau cakap dengan siapa-siapa jangan nak terlalu over sangat. Yang kedua apa? Manis suka. Macam mana? Tunjuk sikit manis suka. Senyum.
kena sentiasa Senyum. senyum. Walaupun orang tu sakitkan hati awak still kena senyum. Okey. Yang kedua apa? Tidak memberi janji. Dia cakap je dia cini-cini tapi tak buat. Tapi kena faham kadang-kadang dia tak buat sebab bersebab. Jadi kita tengok sebab dia apa. Okey, seterusnya apa? Intonasi. Intonasi atau nada suara yang sesuai dengan suasana. Intonasi awak tu kena elok je. Jangan tiba-tiba dia cakap baik-baik, tiba-tiba awak naikkan suara awak. Penting je. Mana? Fitnah. Astagfirullahaladzim. Betul ke? Okey, kalau perempuan jaga suara. Jangan pula terlalu sampai over sampai orang marah. Ingat jangan over kan? Perempuan main kat urut dia. Macam Jagalah. Tengok orang sebelah awak, sekeliling awak. Kena tengok macam mana keadaan di sekeliling tu. Okey, seterusnya menggunakan ucapan terima kasih. Senang tanya. Ramai tak yang selalu buat ucapan terima kasih? Saya. Kalau kawan ni baru cinta kena selalu ucap terima kasih. Thank you. Thank you lah. Share. Share boleh. Setiap kali buat apa-apa kena ucapkan ucapan terima kasih. Okey dah. Tengok dekat kertas. Apa lagi? Apa lagi? Jangan salah pada. Jangan perkara Bercakap perkara yang berfaedah. Kalau awak tak ada perkara yang tak berfaedah, perkara yang tak baik, tak perlu bercakap. Bercakap kena seadanya. Saya rasa bercakap untuk bercakap. Okey, apa lagi dari segi percakapan? memanggil orang dengan panggilan tidak baik. Dua ni. Memanggil panggilan yang Tidak lupa. tidak disukai. Kalau kawan awak tak suka awak panggil dengan panggilan tu, jangan panggil. Berdosa. Kalau dia tak suka awak panggil dia gemuk ke, awak tu kurus ke, papat kayu apa semua, jangan panggil dengan panggilan macam tu. Faham? Okey, seterusnya. Dari segi okey, yang empat. Menolong orang yang memerlukan. Menolong orang yang memerlukan. Kalau kawan awak minta tolong, kalau awak tempoh awak pergi, awak tolong dia. Kalau tak pergi, cakap baik-baik. Okey? Jangan. Fikri saya tak ni nak pergi duduk Mamiro nak pergi. Jadi banyak pegawai yang lelaki dan perempuan. Mamiro kau ada. Semua dah bakti. Mamiro cakap. Baik-baik. Tapi saya rasa kalau dia dia punya cakap macam tu lagi melihatkan mungkin. Okey, saya sekarang kasar-kasar. Kalau perempuan mungkin, perempuan bersifat lembut. Dia cepat rasa kalau lelaki akan ya, walaupun awak tengok dia kasar-kasar macam lelaki, tapi dia cepat terasa. Okey, seterusnya menyampaikan budaya berjabat tangan dengan mahram. Mahram ni macam mana? Sama lagi. Sama
Jaga. Jangan melanggar Okey, itu betul. Sekarang kita cakap pasal alam sekitar. Jadi ni kita cakap pasal alam sekitar. Alam sekitar tak buang sampah. Lagi apa? Awak jangan potong pokok jiran awak suka hati. Lagi? Tidak? Menzalimi. Ada perbaikan je. Lagi apa? Kita tengok kena jaga alam sekitar. Okey, apa istilah? Ikut negara saya dia potong pula. Awak nak terlupa sampai tutup awak. Ha, panjang dia. Okey. Tengok dia buka. Okey, isi lain apa? Tidak menzalimi jiran. Awak jangan nak mengejek jiran awak, menghina jiran awak. Ha. Boleh. Lagi? Tidak membuang sampah di rumah jiran. Lagi apa? Ha. Apa tinggi lagi? Jaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Jangan awak sentuh. Kasih pergi sentuh ni. Jangan aku sentuh. Sentuh tak? Maafkan. Duduk. Kita ramai kat sini. Ni jangan awak pergi sentuh dia. Hai. Masa hari raya. Lagi contoh lagi, okey? Kawan di dalam sekolah. Apa nak dia kawan? Okey, lagi apa? Dari segi tingkah laku. Jadi contoh tadi. Dari segi tingkah laku. Balik nak naik motor sama-sama. Benda ni baiklah. Ni nak tunjuk dia tu gentleman. Nak hantar mahu dia balik rumah. Boleh ke? Boleh. Tak boleh. Lagi apa? Ha. Apa yang selalu awak membuat? Buat tingkah laku yang tak baik apa? Mengejek kawan. Lagi apa? Naik motor kawan baca. Makan kawan. Macam motor kawan. Macam motor kawan. Tak boleh. Balik. Adik, aku nak pinjam motor. Nak main baca. Tak baca kan? Cakap dia kan? Kalau saya apa jadi? Mati rumah kawan. Okey, sekarang ada aktiviti. Aktiviti dia setiap seorang perlu mengambil satu potongan kertas, kemudian tampal pada kategori yang betul. Kategori yang betul. Ya, ini kan kita lagi. Okey, tutup kertas. Jangan tengok. Jujur Jujur anda tidak laku yang apa? Awak dia kalau tak. Dia betul. Dia kita ucapkan terima kasih. Baguslah. Hari ini kita ucapkan terima kasih. Saya bagi. Okey, saya dah bagi kot. Okey. Saya dah buat baca. Kemudian ini pembagian lagi.
Jaga badan kawalan antara lelaki dan perempuan. Okey, kapan? Dekat mana awak? Macam kapan? Awak ni kat sini lah, sini. Potong sikit-sikit sampai dekat situ, and then nampak kat sini. Kau. Bukan cungkan tau. Ya. Saya pernah pakai ni. Okey, siapa dah sampai je dulu. Nanti kita tengok betul ke salah. Okey, kita bagi lagi. Jadi kita bincang. Terima kasih dulu. Main apa?
Mengucap baik salah. Mengucapkan salah, bukan salah. Cakap yang awal lalu kena cakap. Ibu pun awak kena cakap Assalamualaikum. Kalau dia jawab orang senang. Dekat toilet saja jangan bagi. Kalau jawab. Ha? Dekat hutan. Bermata. Dekat hutan. Kenapa? Dekat hutan pun kena bagi salam awak masuk. Kata awak nak petik daun tepi ni pun awak cakap bagi salam dekat daun hidir. Daun hidir yang menjaga. Ya, kalau jangan main petik je. Kalau nak petik untuk daun berumpat ke awak kena bagi salam dekat Nabi. Nabi hidir. Kalau nak buat. Nabi apa? Nabi apa? Kalau nak Nabi apa? Kalau nak buat. Kaki je. Bismillah. Jadi bismillah. Assalamualaikum. Okey, seterusnya mematuhi adab dan undang-undang di tanah air. Jangan ambil pacak, tengok kiri kanan. Apa dia? Apa dia? Tengok apa? Menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Sepupu tabur. Boleh kahwin sepupu kan? Boleh, tapi dia macam tak digalakkan sangat. Kali ikut batas lain, kalau kahwin sepupu dengan sepupu ni mengundang lelaki lain yang cacat. Macam tu. Tapi kalau orang dulu dia nak kahwinkan sepupu dengan sepupu supaya dia punya hubungan kekeluargaan tu dia kuat. Supaya tak ada orang luar masuk and musnahkan. Kalau orang dulu orang Kelantan tu siapa orang Kelantan. Dia sangat jaga. Dia sangat jaga sebab dia takut macam ni lah. Ada orang ketiga, ada yang orang macam tu. Jangan curang pun. Orang lain ke apa? Ini awak cakap boleh dah. Dah besar. Ada lagi sini. Ya, pokoknya dia sama Okey, tadi kita dah jaga dari segi pakaian, dari segi percakapan, dari segi kalau kita tak jaga kalau kita tak jaga apa akibatnya? Maruah diri salah. Maruah diri lagi apa? Akibat kalau awak tak jaga maruah diri. Lagi? Sampai dua. Tidur tadi berganti balik. Okey, sebelum tu macam mana kita nak ingat maruah ni? Nampak tak? Dia tak? Okey, ini saya ada buat satu akronim yang mana awak boleh ingat. Bila awak nak buat sesuatu, apa? Tauran. Amanah. Ingat, nak buat apa-apa kena amanah. Tujuh. Rajin buat kebaikan. Kalau cikgu nak tolong. Ringankan tulang awak. Dapat apa kalau awak rajin pahala. Contohlah awak rasa orang tak baik, tapi ada pahala yang awak tak tahu yang awak pernah buat. Boleh menyumbang awak tu masuk dalam syurga. Okey, kali tu ucap tutur kata baik. Ucap tutur kata baik, maknanya cakap dengan baik, bahasa yang sopan.
Tak pula boleh nampak? Okey, apa jadi akibat kalau awak tak jaga maruah diri? Kita tak berganti lagi. Dapat dosa lagi. Pulau, rakan dan masyarakat. Satu ringgit. Mana awak tadi lain? Bukan pulau rekam tu kan? Pulau tu maksudnya awak tak layan awak. Sebab dia tahu awak tak menjaga maruah. Awak buat perkara yang tak disukai. Siapa je semua nak berkawan dengan awak, betul? Seterusnya mendorong berlakunya kes jenayah. Contohnya apa? Mencuri. Membunuh. Membunuh tu apa? Merogol lagi. Anak luar nikah tadi. Apa tak? Merogol tu betul? Meraba. Okey, kalau action luar nikah mana-mana dia suka, siapa suka. Lepas tu terlanjur buat panggilan dekat mana-mana tempat. Last sekali mengandung anak tu dia mengata okey, seterusnya dipandang hina oleh masyarakat. Masyarakat, itu jiran awak pun tak suka nak tengok awak. Apa lagi? Dia bercakap buruk pasal awak. Dia mengumpat. Menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah lagi. Dosa dia lagi besar daripada membunuh ke? Maksudnya kita membunuh. Jadi jaga mulut ya. Dekat neraka yang banyak siapa? Perempuan. Jadi perempuan tolong jaga percakapan. Jaga mulut. Okey, habis lagi apa? Jauh daripada tunjuk Allah. Bila awak buat sesuatu yang tak disukai, tak diredai oleh Allah, maka awak akan jauh daripada petunjuk Allah. Okey. Seterusnya adalah hikmah. Hikmah dia apa? Bila awak jaga maruah diri, hikmah dia awak akan mendapat pahala. Hidup awak diberkati oleh Allah lagi. Disayangi. Tadi akibatnya awak kena kalau ini awak disayangi. Dilayani yang baik. Okey, rasanya apa? Melahirkan masyarakat sejahtera, bersatu padu dan negara aman. You perlu buat benda baik dengan kita pun jadi aman. Tak ada berlaku apa-apa. Okey, kesimpulan. Kita dah nak habis dah. Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kita belum menjaga maruah diri. Kita nak menjaga maruah diri untuk tidak makan. Okey. Saya nak dari sana seorang. Mesti mau bagi kau nak. Bagi apa yang awak dapat hari ni? Oh, satu itu kan ini. Ini belajar. Okey, bangun. Siapa nak cakap bangun? Siapa boleh dapat simpulkan siapa yang dapat? Kalau dapat semua kan dapat duit. Mata wekai.
Nina. Okey? Awak dapat akibat kalau awak tak jaga maruah diri, dapat akibat. Kalau jaga maruah diri, ada alif ada. Okey, kita ni. Bila. Saya nak soalan tau. Saya soalan tadi, kalau ditanya baik, ambil. Okey, perempuan yang belakang. Tak ada pun cakap apa maksud maruah diri. Tak wajib saya sekolah menengah. Kawan saya bersingkuan, perempuan. Ada seorang, dia dekat tirai ni. Perempuan di sini, dia laki belah sana. Dan perempuan tu dia bersingkuan. Dia bergema dalam surau. Asyam, puan Ada. betul? Ustaz pun lagi pendek betul. Siapa yang mesti tadi? Perempuan kan? Perempuan jaga suara. Jaga maruah. Tapi bersih kena bukan situ. Tapi memang tak kena ayu-ayu sikit tapi kan dalam pasu okey, sambung. Yang belakang. Buat sikit, yang lain dari bawah. Okey. Macam mana awak nak belajar dari segi apa? Cakapan. Okey. Lagi? Berapa markah esok? Ini mana Okey, yang perempuan cepat. Kenapa kasih kasih kan? Anda sudah dibuat. Tegakkan badan. Anda okey, apa? Apa yang boleh? Apa bahasa bangun diri? Elok kan? Pribadi dia cantik kan awak kena. Pribadi awak, pribadi maksudnya diri awak. Dari segi percakapan awak, alat awak, segi pakaian, itu yang menggambarkan elok kan? Okey, yang ni cepat. Dia membaca.
Oh, beritahu mak ayah jangan. Ayah tak boleh. Kalau boleh tak ada, balik boleh apa? Okey, ingat. Jaga maruah. Maruah diri. Apa ada? Jaga maruah diri. Jaga maruah keluarga, diri dan juga masyarakat. Bila awak jaga maruah, apa yang awak dapat? Pahala. Hidup awak akan berhati. Hidup awak akan aman. Negara pun akan aman dan sejahtera. Okey, kenapa ni? Okey, last sekali apa